Adik boleh cas abang, tengok ni. Dan dia siap ada lampu dekat sini. Dan dia ada cooling juga. Dia punya speed, tekan sampai habis, boleh pergi 199 speed guys. Memang padu. 3 dalam 1. Siap boleh jadi power bank. Ada emergency light. Kalau korang tekan kat sini, lagi terang. Lepas tu dia boleh jadi SOS punya light juga. So nanti korang nak pergi travel, nak pergi kenduri, nak pergi jalan-jalan, bawa satu device ni je dah cukup. 9,000 mAh guys. Memang padu lah. Nak tutup lampu, dia ada dedicated button untuk torchlight dia. Yang buka untuk cas tadi tu dengan lampu tu, dia boleh jadi anti-slip punya tapak. Nampak? Ini silikon Ni model tak ada anti-slip dan tak ada lampu, tak ada boleh cas semua. Dia biasa. Yang ni lagi padu guys. TF50 Ice Turbo Fan. Boleh letak macam ni guys. Lepas tu dia ada anti-slip dekat bawah. Nak letak macam ni pun boleh juga. Kalau yang versi lama ni, dia tak boleh letak macam tu. Dia boleh letak macam ni saja. Dia boleh gantung, tapi yang ni pun boleh gantung juga. Ada layard, user guide manual. Kabel ni korang boleh cas dia punya kipas ni dan boleh cas juga device lain. Pakai je yang ni sebagai power bank. New USB-A ni korang boleh cas korang punya device, phone, smartwatch ke, korang punya bluetooth earphone ke, cas kipas lain pun boleh. Memang mantap lah. So kalau korang nak beli kan, sangat-sangat recommend guys.